Hai guys, Assalamualaikum. Selamat pagi. So, kali ni kita nak bawa you pula pergi tengok PC bersama Rock Queen Ella. Ini hari ni kita di restoran Chili Kampung Sunway Pyramid. Dekat sini kita dipanggil untuk buat liputan tentang guest artis. Nampak tu Ella dah mula lambai dah sampai kan. Okey, sekarang ni Chili Kampung juga merupakan sponsor untuk makanan tengah hari ni. Ini antara menu-menu dia lah. Wah, boleh tengok menu yang disediakan kat sini. Dan rasa dia kita bagi grade sampai 4.5 bintang lah. Memang restoran ni sedap. Okey, so dia buat announcement siapakah artis yang akan membuat persembahan selain daripada Ella sendiri di konsert Rock Queen dia 14 Februari nanti. So antaranya ialah Amir Masdi, okay, Tom Spider, Sam Bangface dan juga The Boys Ella. So dalam 4 artis yang menjadi artis jemputan ni, ada 2 lagi surprise yang akan diumumkan pada hari konsert nanti. Dia orang tak announcekan sekarang. So guys, kalau you nak tahu, ini adalah misi yang dilakukan untuk showing juga, pre-showing untuk setup dia, iaitu di Stadium Nasional Bukit Jalil. Katanya mereka akan buat memang grand sangat lah setup dia, sehingga kan 100 meter jarak besar stadium pentas yang akan disetupkan untuk persembahan Ella Rock Queen Negara. So ini adalah gambar-gambar yang kita sediakan untuk sesi fotografi yang kita bawa kat luar. Antaranya ialah artis-artis yang terlibat dengan bertindak sebagai guest artis tadi. Sam Bangface, Tom Spider, Ella sendiri, The Boys dan juga Amir Masdi. So guys, ini antara promotion yang kita buat. Jangan lupa konsert ni akan diadakan di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 14 Februari 2026. Datanglah beramai-ramai guys. Tiket selling sekarang ni dah melebihi 75% ke 80% macam tu. So masih ada lagi available. Siapa-siapa yang nak datang, tiket tu boleh didapati di laman web yang kita sediakan, ataupun komen je dekat video ni. Nanti kita akan bagikan you link macam mana nak tempat tiket tu. Okay guys, jangan lupa konsert Ratu Rock Negara Ella Aminuddin. Semasa personal interview dibuat, berbagai soalan dikemukakan kepada Ella, tapi Ella merupakan artis yang senior, so dia boleh jawab semua soalan yang dikemukakan, ditanyakan dengan baik. So kita dah tahu pengalaman dia memang luas dalam bidang nyanyian rock wanita ya. Okay guys, jangan lupa konsert Ella Rock Queen 2026 di Stadium Nasional Bukit Jalil pada tanggal 14 Februari 2026. Datanglah beramai-ramai menyaksikan persembahan Ella yang kita janjikan sesuatu memberikan memori kepada kita semua. Okay guys, kami rakan media sentiasa menyaport artis-artis lokal di Malaysia. Jangan lupa guys, datanglah beramai-ramai. Thank you for watching.